Selain daripada itu, aspek kebersihan juga perlu dititik beratkan dengan memastikan pengurusan because Johor it does not belong to Malaysia. We are partners, so you have to start treating us like partners. Agenda dengan what does the state benefit, because Johor it does not belong to Malaysia. We are partners, so you have to start treating us like partners. And this is where at least biarlah 20%. So saya nak tengok orang Malaysia tapi BM gagal. Bangga pula tu. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Bahasa Melayu adalah bahasa ketujuh jumlah penutur teramai di dunia. Bahasa Melayu adalah bahasa ketujuh jumlah penutur teramai di dunia. Bahasa Melayu adalah bahasa ketujuh jumlah penutur teramai di dunia. Selama ini kita sering dengar warganet sebelah teriak-teriak bilang orang Indonesia menyangkal. Seolah-olah kita pura-pura lupa kalau bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Padahal di Indonesia, dari bangku sekolah dasar sampai pelajaran sejarah, hal itu diajarkan secara terbuka, bahwa bahasa Indonesia memang berkembang dari bahasa Melayu, tapi kemudian dibentuk, diperkaya, dan disepakati sebagai identitas nasional. Yang bikin ngakak, ada saja yang merasa istimewa dari sana yang bertingkah seolah-olah mereka adalah satu-satunya pemilik sah bahasa Melayu. Seakan-akan yang lain cuma numpang lewat. Di sini kocaknya makin kelihatan. Di tempat mereka sendiri, bahasa yang katanya milik mutlak itu malah makin tercampur aduk. Campur Inggris, campur slang, campur entah apa lagi. Sampai akhirnya, yang seharusnya dijaga malah jadi kehilangan bentuk aslinya. Sampai-sampai rajanya sendiri harus turun tangan, kasih ultimatum supaya bahasa Melayu dimartabatkan kembali. Bayangin, yang ngaku paling punya, tapi yang harus diingatkan juga paling keras. Dan puncaknya, viral video anak dari keluarga kerajaan mereka sendiri, membaca teks bahasa Melayu saja terbata-bata. Apa yang masalahnya? Dibenarkan. Dibenarkan, tapi bukan masa ini. Tiga ucaplah terima kasih 1 minit. It's too late. Sebelum kita cakap benar, terima kasih kepada tuanku. Is that wrong? This is not wrong, but not the right time. Now, I leave it to you. Now saya akan buat keputusan. Alih bersetuju kata bersetuju? setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Bersetujukan. By convention, tak pernah pun perkara-perkara yang ni berlaku di mana-mana negara. The record doesn't shows that bila dah ada pencadang. Jika nak buat sistem pendidikan yang baru, ianya mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan. Oleh itu, sebarang usul untuk mengiktiraf apa juga sistem pendidikan lain mesti terima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Selain daripada itu, aspek kebersihan juga perlu dititik beratkan dengan memastikan pengurusan sampah dapat diuruskan dengan cekap sekaligus mencerminkan Terengganu sebagai sebuah negeri yang mengutamakan kebersihan dan ekosistem pelancongan. Dalam memastikan kebersihan dan kesihatan rakyat, Kerajaan Beta telah membelanjakan hampir RM130 juta setiap tahun bagi menampung kerja-kerja pembersihan awam dan pengurasan sisa pekerja. Seharusnya perbelanjaan ini
boleh dikurangkan sekiranya semua pihak menambil sikap bertanggungjawab berkaitan soal kebersihan. Oleh itu, beta mencadangkan agar kerajaan negeri mengambil inisiatif sewajarnya untuk membudayakan mentaliti persekitaran bersih di kalangan seluruh rakyat. Itu betul, daulat tuanku. Kenapa kat Malaysia ada orang luar yang belajar bahasa Melayu laju, dalam 3 bulan boleh cakap bahasa Melayu macam orang Nepal, orang Bangladesh. Tapi juga ada orang di sini, orang putih dan orang Filipin juga yang duduk di sini 10 tahun, 20 tahun dan belum cakap bahasa Melayu. Kenapa? Kalau saya tanya mereka, mereka jawab saya tak menarik belajar bahasa Melayu. Tak menarik belajar bahasa kebangsaan? Maksudnya tu, ada negara yang terima you kena menarik dalam negara tu lah. Itu biasa. So, no. Dan juga ada orang Malaysia yang tak nak cakap bahasa Melayu. Kenapa? Saya cakap bahasa Melayu dengan mereka, mereka jawab saya di bahasa Inggeris. Kenapa? I cakap bahasa Melayu dengan you jawab di bahasa Melayu. Itu biasa. Di sini negara Malaysia, bukan negara England, merdeka sudah lama. Okay? Maybe you wanted the English language to be picked up as the vehicular language, but it's too late. You lost. Bahasa yang dipilih untuk jadi bahasa kebangsaan ada bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Itu too late. You lost. Nah, you must cakap bahasa Melayu di sini. Itu biasa. Okay? I faham lah you rasa malu sebab bahasa you rosak. Okay, tapi kita bersama cakap praktis, kita boleh membaiki bersama. Jom cakap bahasa Melayu, itu biasalah. Boleh cakap bahasa Rojak. Saya tahu the sejarah of the bangsa di Malaysia. Okay, saya tahu. And bahasa Rojak make sense. Okay, boleh cakap bahasa Rojak, itu betul lah. Tapi bahasa Rojak dengan basis like asas Melayu, itu betul lah. Itu betul lah. Orang Malaysia tapi BM gagal. Bangga pula tu. Orang Malaysia tapi BM gagal. Bangga pula tu. Rasanya IC tu boleh campak dah kot. Ingat, bahasa jiwa bangsa. Jadi kalau ada yang masih sibuk nuduh Indonesia, menyangkal, mungkin sebaiknya berkaca dulu. Karena yang benar-benar menjaga, mengembangkan, dan memartabatkan bahasa, itu bukan yang paling keras teriak, tapi yang paling konsisten merawat, yang paling ribut ngaku punya. Justru yang paling kelihatan kesulitan memakainya.